Weh kau, Ha, apa yang lama sangat kau beli kereta ni? Dekat 3 jam tu kau ni. aku bukan apa, kereta banyak yang menarik. Tapi cuma dia orang tak ada kontes. Tak ada giveaway, tak ada kontes. Nak beli kereta tak dapat apa-apa. Aku tak boleh lah. Aku kalau boleh buatlah buy one free one ke kan. Beli kereta dapat rumah ke. Aku tak ada kontes yang tak minat lah. Ya, cik balik lah. Ha, Sabun mandi kat rumah dah habis kan? semua mandi habis Habis. Ha. Nak ambil ni. Ni apa yang kau ambil ni? Semua mandi? Ya. Kau kalau nak ambil barang, ambil yang ada hadiah. Kalau nak beli, beli yang ada giveaway. Yang dapat kereta ke, dapat rumah ke, dapat tanah ke. Ini tak dapat apa ni. Cik, tak balik. Ada hadiah je Ha. Aku lapar juga. Kau lapar? Kuasong 7 days. Ai, kau banyak beli lain. Kenapa semua dia juga beli? Aku sekarang ni cek 2 barang je. Tak 7 days, Omas. Sebab apa? Sebab kalau kau beli 2 ni, kau boleh dapat RM150,000. Ui. Tapi bukan dapat cash lah. Kau dapat hadiah yang bernilai RM150,000. Kau nak Myvi, kau nak loket emas, kau nak iPhone 17, semua ada lah. Beli 7 days je. Beka, ni baik kah? Macam mana kau join kau? Macam mana kau nak join? Senang je cara dia. By the way, korang semua, jomlah join sekali kontes ni. Mana tahu rezeki korang boleh menang hadiah bernilai RM150,000. Korang beli je apa-apa produk 7 days ataupun Omas. Korang scan je QR code ni. Lepas korang scan QR tu, korang upload resit pembelian. By the way, jangan buang tau resit pembelian tu. Lepas tu korang kena lengkapkan pula form kontes. Dah siap. Korang join tau. Mana tahu rezeki korang lepas ni. Kau ingat tau cara dia. Senang je. Kau scan QR ni, kau isi maklumat personal kau, ambil gambar resit, submit. Settle masalah. Tapi cepat sikit. Sebab event ni daripada 1 Ogos sampai 30 September je. Tak lama dah. Kau senang je, kau pergi kedai berdekatan kau, kau beli je produk 7 days ataupun produk Omas. 2 produk ni. Beli. Kalau kau nak tahu detail lagi, kau boleh check out website 7 days. Nak menang RM150,000 punya hadiah, nak menang kereta ke apa ke, masih ni lah nak beli. Mana tahu rezeki.